Hai kawan-kawan, selamat datang ke Perpustakaan SMK Raja Mahadi. Nama saya Amin, rakan digital anda. Mari saya terangkan apa itu Nilam dan 1 kelas 1 Google Classroom. Kawan-kawan, program Nilam bertujuan untuk: pertama, mendedahkan murid tentang kepentingan membaca buku atau bahan bukan buku. Kedua, menarik penyertaan warga sekolah dalam program dan aktiviti berkaitan pembacaan. Ketiga, menggalakkan murid menjana pemikiran dan idea kreatif bagi menyemai tabiat membaca. Program 1 kelas 1 Google Classroom pula adalah untuk: pertama, meningkatkan kefahaman dan kemahiran guru serta pelajar dalam penggunaan platform delima secara efektif untuk pengajaran dan pembelajaran. Kedua, menggalakkan pelaksanaan konsep 1 kelas 1 Google Classroom pada setiap kelas bagi memantapkan pembelajaran di rumah. Ketiga, memupuk budaya teknologi pendidikan secara berterusan dalam kalangan warga sekolah. Kedua-dua program ini memerlukan anda sebagai pelajar SMK Raja Mahadi untuk melayari laman sesawang delima sekolah. Pastikan anda mengetahui ID dan password delima anda. Anda boleh mendapatkannya dari guru tingkatan anda. Semoga kita semua dapat menjadi bangsa membaca, celik digital. Sekian, semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Salam sayang dari saya Amin, rakan digital anda. Bye.